kasih Saudara Pengacara Majlis yang saya hormati Saudara Datuk Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang bahagia Datuk Seri Syam Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang bahagia Datuk Haji Mat Zaidi Muhammad Kadi, Ketua Setiausaha Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, yang sebelum ni terlibat dalam Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Yang bahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, merangkap Ketua Persujaya Banci Pertanian 2024. Ketua Jabatan, saya dimaklumkan ada Exco Pertanian daripada negeri-negeri. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin ayahnya kita dapat bersama pada hari ini untuk majlis peluncuran laporan interi Banci Pertanian 2024, anjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM Kementerian Ekonomi. Jadi saya terlebih dahulu ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang hadir pada majlis pada hari ini. Kehadiran saudara dan saudari sekalian bukan saja mencerminkan sokongan padu terhadap usaha memperkukuh data pertanian negara, malah turut menunjukkan komitmen kolektif dalam memastikan sektor pertanian terus berkembang secara mampan dan berdaya tahan. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah atas kejayaan Malaysia yang buat julung kalinya berjaya meraih kedudukan pertama di peringkat dunia dalam Open Data Inventory 2024-2025. Yang diterbitkan oleh Open Data Watch ataupun OWD. Kita mengatasi 198 buah negara lain termasuk Singapura, Finland, Denmark dan Poland. Jadi kejayaan luar biasa ini membuktikan kemajuan signifikan negara dalam aspek keterbukaan dan liputan data serta memperkukuh kedudukan Malaysia di pusada antarabangsa. Pada masa yang sama, peranan dan komitmen DOSEM terhadap pemekasan statistik turut diiktiraf di peringkat serantau apabila diberi kepercayaan untuk mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Sistem Statistik Komuniti ASEAN ke-15 pada tahun ini. Jawatankuasa ini merupakan platform tertinggi yang menghimpunkan ketua agensi statistik ASEAN bagi menyelaras sinergi dan menyokong pembangunan mampan serta kerjasama strategik serantau. Diharapkan segala usaha akan terus mengukuhkan peranan Malaysia dalam memperkasa ekosistem statistik serantau dan global. Mengimbas mula tahun 2024, satu tahun yang bakal dikenang apabila Banci Pertanian dilaksanakan kembali setelah hampir 2 dekad tidak beroperasi. Dewan ini menjadi saksi kepada peluncuran Banci Pertanian 2024 yang menandakan permulaan penting dalam usaha mewujudkan pangkalan data bersepadu yang komprehensif dan tepat mengenai statistik pertanian negara. Hari ini, kita kembali berhimpun di Dewan yang sama untuk menyaksikan hasil daripada usaha besar yang telah kita gerakkan secara bersama. Apa yang dipersembahkan bukan sekadar angka atau laporan, tetapi lambang komitmen dan kesungguhan semua pihak yang terlibat. Syabas dan tahniah saya ucapkan pada DOSEM yang telah melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Tanpa komitmen saudara dan saudari, sudah tentu kita tidak akan berada pada tahap ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jentera penggerak Banci Pertanian 2024. Dari peringkat tertinggi sehinggalah ke lapangan termasuk 1,390 agensi kerajaan di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Pendekatan whole of government yang ditetapkan telah membuahkan hasil menerusi kolaborasi strategik, penyertaan menyeluruh dan penyatuan usaha pelbagai pihak. Komitmen tinggi dan kepakaran yang disumbangkan menjadi tunjang utama kejayaan pelaksanaan banci ini. Langkah ini bukan saja sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani, bahkan turut memperkukuh asas dalam merangka strategi yang lebih tepat
dan berimpak tinggi demi kemajuan sektor pertanian negara. Kalau melihat video tadi, melihat mereka meredah hutan, mendaki bukit, memegang lutut lagi mendaki bukit tu. Orang kata lautan juga dilayari, memang bukan mudah untuk mendapat banci yang tepat ini. Jadi syabas dan tahniah kepada semua. Kerjasama ini dimulakan dari fasa pra-pelaksanaan, diteruskan dan pengumpulan data di lapangan sehinggalah ke peringkat analisis dan pemuktamadaan data. Hari ini hasil usaha kolektif ini diterjemahkan dengan peluncuran laporan interim banci pertanian 2024. Bersekali dengan laporan interim ini, 3 laporan khas iaitu menelusuri rantaian pertanian Malaysia dari huluan ke hiliran, laporan awalan indikator keterjaminan makanan Malaysia 2025 dan laporan khas bawang, daging dan kelapa turut diterbitkan. Sebagai langkah memperkasa ekosistem statistik pertanian yang inklusif dan mampan, portal sistem statistik pertanian bersepadu atau dikenali sebagai TaniStats turut dilancarkan. Secara umumnya, pelbagai pihak berkepentingan akan menerima manfaat daripada inovasi pendataan ini yang memuatkan paparan TaniFacts, MyFoodStats dan juga MyGrowChain. Dashboard harga produk pertanian atau MyAgroPrice turut dimuatkan dalam portal ini. Sementara saja lagi, Ketua Perangkawan Malaysia akan memberikan keterangan lanjut mengenai TaniStats semasa sesi penerangan mengenai pendapatan interim banci pertanian 2024. Selain itu, laporan interim banci pertanian mengikut negeri akan diterbitkan dengan pelancarannya diselaraskan oleh DOSEM negeri melalui kerjasama strategik bersama kerajaan negeri. Laporan ini mendedahkan potensi dan prospek sektor pertanian melalui perincian data dan statistik sehingga ke peringkat daerah, memberi manfaat besar kepada semua pihak. Pelaksanaan banci pertanian 2024 berlandaskan kerangka antarabangsa dengan kerjasama erat bersama Food and Agriculture Organisation ataupun FAO. FAO turut menyatakan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai penanda aras bagi pelaksanaan banci pertanian di rantau yang lain. Satu pengiktirafan besar terhadap keupayaan teknikal dan penyampaian perkhidmatan statistik negara. Jadi saya menyambut baik usaha dan komitmen tinggi yang telah ditunjukkan oleh DOSEM dalam usaha memperkukuh kedudukan Malaysia di pesada antarabangsa. Pada masa yang sama, DOSEM terus menyumbang kepakaran teknikal dan pembangunan kapasiti dalam statistik pertanian serta bidang-bidang lain kepada beberapa negara, termasuk Uzbekistan, China, Laos, Mesir, Qatar, Turki dan juga Tajikistan. Selain itu, DOSEM juga menjalin kerjasama erat dengan badan-badan antarabangsa seperti United Nations Statistics Division, Statistical, Economic dan Social Research and Training Center for Islamic Centers or Islamic countries, khususnya bagi negara-negara OIC, United Nations Economic and Social Commission for Asia dan Pacific, di Asia Pacific serta Eurostat dan Asian Stats. Mengemas kembali ketika saya menjawat jawatan Menteri Perdagangan dan Komoditi, cabaran ketersediaan data ini sering menjadi kekangan utama yang dibangkitkan dalam kalangan penyelidik. Kesediaan terhadap jurang maklumat ini mendorong saya untuk menyuarakan tentang keperluan penyelesaian terbaik secara langsung kepada Ketua Perangkawan. Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan kejayaan besar DOSEM dalam mengatasi cabaran tersebut dengan penerbitan laporan interim banci pertanian 2024 yang akan diluncurkan sebentar saja lagi. Laporan interim merangkumi 1 laporan keseluruhan dan 15 laporan diperincikan mengikut subsektor dan komoditi seperti kelapa sawit, getah, padi, ternakan dan perhutanan. Turut dimuatkan lebih 35 rencana analytical
yang merentas pelbagai tema penting dalam sektor ini. Selain laporan interim tersebut, DOSM turut mencungkil evolusi sektor pertanian negara sejak 1970 hingga 2023. Laporan menelusuri rantaian pertanian Malaysia dari huluan ke hiliran, mengupas peranan sektor ini secara menyeluruh, merungkai cabaran di sepanjang rantaian nilai dan membandingkan pencapaian Malaysia dengan negara lain. Kajian ini memberi tumpuan pada 19 produk utama termasuk kelapa sawit, getah, koko, kopi, padi serta ternakan seperti ayam, lembu dan kambing. Selain itu, laporan ini turut menyentuh aspek kritikal seperti import, guna tenaga, margin pasaran dan juga kesan penganda, menawarkan gambaran holistik terhadap landscape pertanian negara. Aktiviti huluan merangkumi penanaman dan juga pengeluaran bahan mentah, manakala sektor hiliran memberi nilai tambah melalui pemprosesan akhir seperti makanan, kosmetik dan juga produk farmaceutical. Dalam tempoh 1990 hingga 2022, aktiviti huluan dan hiliran menyumbang antara 10.6% hingga 11.3% daripada jumlah import negara, dengan nilai antara 8 bilion ringgit hingga 146.6 bilion ringgit. Margin kasar bagi aktiviti ini juga meningkat daripada 18% pada tahun 1990 kepada 25.3% pada tahun 2022. Pemerkasaan kedua-kedua segmen ini menjadi kunci kepada daya saing pertanian, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi negara yang lestari dan berimpak tinggi. Saudara dan saudari boleh memanfaatkan statistik siri masa daripada laporan tersebut untuk menjalankan kajian lebih mendalam mengenai kesan import dan margin kasar terhadap kemampanan, daya saing serta prospek industri yang berpotensi diteroka. Hadirin hadirat sekalian, kali pertama saya memberi ucapan yang agak panjang. Sebab pertama, dia melibatkan kajian lapangan. Kedua, melibatkan kajian. Ketiga, pelaporan. Dan statistik yang banyak sekali kena dipersembahkan hari ini. Jadi saya memaklumkan Datuk Seri tadi memang agak panjang lah. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan sabar untuk memberi perhatian. Sebab ini penting. Kalau kita melihat pada senario usaha dan cabaran sektor pertanian, memang kerajaan kita kekal komited untuk memastikan sektor pertanian terus menjadi enjin pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamik dan berdaya tahan. Pada tahun 2024, ekonomi Malaysia terus mencatat pertumbuhan yang kukuh dengan keluaran dalam negeri kasar atau KDNK berkembang sebanyak 5.1%. Peningkatan ketara berbanding 3.5% pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini dipacu oleh kekuatan sektor perkhidmatan dan pembuatan yang menyumbang lebih 80% kepada keseluruhan KDNK negara. Pada masa yang sama, sektor pertanian turut menunjukkan pemulihan yang ketara dengan pertumbuhan 3.1%, dipacu terutamanya oleh peningkatan pengeluaran kelapa sawit sebanyak 5.1% serta pertumbuhan yang stabil dalam subsektor ternakan dan pertanian lain. Namun, sektor pertanian kita masih berdepan dengan pelbagai cabaran dari dalam negara dan juga impak daripada isu global seperti keterjaminan makanan, perubahan iklim, ketegangan geopolitik dan sebagainya. Menurut laporan State of Food Security and Nutrition in the World, edisi 2024, dianggarkan antara 713 hingga 757 juta orang di seluruh dunia telah berdepan dengan masalah kelaparan pada tahun 2023. Ini bermakna seorang daripada setiap 11 orang di dunia tidak mempunyai akses kepada makanan yang mencukupi. Statistik ini jelas membuktikan bahawa keterjaminan makanan bukan sekadar cabaran, tetapi satu isu sejagat yang mendesak dan memerlukan tindakan kolektif,
komitmen berterusan serta kerjasama merentas sempadan. Ini untuk memastikan tidak ada sesiapa yang tercicir dalam mendapatkan akses kepada makanan yang mencukupi, selamat dan juga berkhasiat. Sejajar dengan cabaran global, pastinya keterjaminan makanan merupakan agenda utama dalam negara. Kebergantungan tinggi terhadap import makanan yang meningkatkan kerentanan negara terhadap gangguan bekalan global dan ketidaktentuan harga. Selain itu, impak perubahan iklim, pencemaran alam sekitar dan juga penyalahgunaan sumber semula jadi turut menjejaskan produktiviti sektor pertanian. Kekurangan tenaga kerja mahir, terutamanya di kalangan generasi muda, merisikokan usaha mempertingkat kecekapan dan juga inovasi dalam sektor agro makanan. Tidak kurang penting, kadar kehilangan dan pembaziran makanan yang tinggi sepanjang rantaian nilai juga menyumbang kepada ketidakcekapan sistem makanan negara, sekaligus menjejaskan keterjaminan makanan secara menyeluruh. Bagi menangani cabaran berkenaan, kerajaan telah mengubal dasar ego makanan negara 2.0. Singkatannya DAN 2.0. Dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan DSMM 2021 hingga 2025 untuk memberi tumpuan kepada peningkatan keterjaminan makanan di Malaysia, khususnya dalam menghadapi situasi di luar jangka. Saya yakin bahawa dapatan terkini banci pertanian dan indikator keterjaminan makanan yang dibangunkan secara berkala menyediakan asas bagi penilaian semula prestasi sedia ada, sekaligus memperhebat inisiatif, program dan juga strategi di bawah dan 2.0 serta pelan tindakan DSMN. Sehubungan dengan itu, saya menyeru semua pihak, baik di peringkat persekutuan maupun negeri, institusi pendidikan, pemain industri, NGO dan komuniti petani berganding bahu dalam memperkukuh ekosistem agro makanan negara agar lebih mampan dan berdaya tahan. Kita mesti memperkukuh pendidikan dan latihan dalam bidang pertanian moden, memperluas penggunaan teknologi digital dan pertanian pintar, serta membina minat dan kebanggaan generasi muda terhadap kerjaya dalam sektor ini. Sukacita saya ingin berkongsi beberapa parameter utama yang diperoleh daripada dapatan Interi Banci Pertanian 2024. Bagi tahun rujukan 2023, banci ini menunjukkan terdapat 1.030 pengusaha pertanian yang mana 1,08,829 daripadanya adalah pengusaha pertanian individu, manakala 21,191 adalah pertubuhan. Trend taburan umur dalam kalangan pengusaha pertanian individu berada pada kumpulan tua, memberi kesan langsung terhadap produktiviti dan keupayaan negara untuk meningkatkan pengeluaran domestik serta kelangsungan sektor pertanian negara. Penemuan banci pertanian 2024 turut mendapati seramai 458,395 orang ataupun 45.4% daripada pengusaha pertanian individu berusia 60 tahun dan ke atas, dan 326,287 orang, iaitu 32.3% berumur 46 hingga 59 tahun. Sementara itu, pengusaha pertanian individu berusia 15 hingga 45 tahun adalah seramai 224,147 orang, iaitu 22.2%. Bagi kelangsungan sektor pertanian negara, jelas terdapat keperluan untuk meremajakan sektor pertanian dengan menarik penyertaan generasi muda dalam sektor ini. Tanpa tenaga kerja mahir dan berdaya saing dalam kalangan generasi muda, sasaran untuk memperkukuh keterjaminan makanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada import sukar dicapai.
Justru langkah strategik seperti meningkatkan insentif, memperkenalkan teknologi moden dan memperbaiki persepsi terhadap kejayaan dalam sektor pertanian perlu digambling secara menyeluruh bagi memastikan kelestarian dalam sektor ini. Dapatan Banjir Pertanian 2024 juga menunjukkan seramai 909,114 perusahaan pertanian, iaitu 90.1%, memiliki taraf pendidikan peringkat SPM dan ke bawah. Walaupun masih tiada dapatan muktamad yang menghubung kaitkan secara langsung antara taraf pendidikan dengan produktiviti pertanian, pencapaian pendidikan tetap memainkan peranan penting dalam membantu petani membuat keputusan yang lebih tepat, mengakses maklumat baharu dan mengamalkan kaedah pertanian moden. Prestasi sektor pertanian juga dipengaruhi oleh keluasan tanah dan tahap produktiviti. Hasil penemuan Banjir Pertanian 2024, keluasan bertanam yang dilaporkan ialah 7.5 juta hektar. Antara kawasan tanaman utama adalah kelapa sawit yang merangkumi 5.8 juta hektar, diikuti oleh tanaman getah seluas 0.7 juta hektar dan tanaman padi seluas 0.5 juta hektar. Antara cabaran utama dihadapi oleh pengusaha pertanian individu ialah keluasan tanah yang terhad, khususnya tanah yang berkeluasan kurang daripada 5 ekar. Saiz tanah yang kecil ini memberi kesan yang ketara terhadap keberkesanan aktiviti pertanian, khususnya dari aspek produktiviti dan pengeluaran hasil. Kesan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan individu petani, malah turut menggugat pembangunan sektor pertanian negara dalam jangka masa panjang. Malaysia mempunyai kebergantungan terhadap import bagi produk makanan. Ini dapat dilihat dengan nilai ekspor produk agro makanan negara mencecah 105.6 bilion ringgit pada tahun 2024. Sementara nilai import pula berjumlah 79.1 bilion ringgit yang menunjukkan kebergantungan tinggi terhadap import makanan. Laporan akaun pembekalan dan penggunaan 2023 yang dikeluarkan DOSA menunjukkan tahap kebergantungan pada import. Antara kata kebergantungan import tertinggi bagi kategori tanaman ialah bawang besar, bawang kecil dan juga bawang putih. Masing-masing mencatatkan 100%. Untuk kategori ternakan pula, kebergantungan import yang tinggi adalah untuk daging, kambing berbiri, daging lembu, kerbau dan juga susu dan sotong. Kalau kita melihat kambing berbiri 89.6%, daging lembu, kerbau 84%, susu 56.6%, sotong 77.8%. Laporan Statistik Tenaga Buruh Malaysia 2023 menunjukkan jumlah penduduk bekerja dalam sektor pertanian adalah seramai 1.4 juta berbanding 15.8 juta orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 474,000 orang merupakan pekerja bukan warga negara. Ini menunjukkan sektor pertanian masih menghadapi isu kebergantungan kepada tenaga kerja warga asing bagi memastikan kelangsungan aktiviti pertanian. Dapatan berkaitan guna tenaga dari Banjir Pertanian akan dikeluarkan secara berasingan selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, memperolehi maklumat mengenai keseimbangan antara pengeluaran dan permintaan adalah asas kepada kestabilan harga serta penghasilan aktiviti pertanian yang cost efektif. Dalam hubungan ini, smart farming antara inisiatif yang boleh diberi keutamaan untuk meningkatkan produktiviti. Pengurusan ladang juga mengurangkan kos operasi. Penemuan ini turut dikongsikan oleh pengusaha tanaman cili vertigasi di Kuala Langat. Selain itu, teknologi drone telah merevolusi pertanian konvensional dengan memastikan pengeluaran makanan yang optimum dan menjana pendapatan tambahan, terutamanya bagi pesawah di Kedah dan Kelantan. Laporan terperinci mengenai penggunaan teknologi dan peningkatan produktiviti dalam sektor pertanian akan diterbitkan oleh DOSEM selepas ini.
Sektor pertanian negara terus menunjukkan potensi tinggi untuk diperkasa sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan. Dapatan daripada operasi pembancian di lapangan telah mengenal pasti beberapa tanaman baru yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan, antaranya cendawan tiram dan rumput napier. Tanaman ini bukan sahaja cost efektif, malah mampu meningkatkan pendapatan pengusaha tani, terutamanya dalam kalangan agropreneur muda dan komuniti luar bandar. Usaha ini sejajar dengan komitmen kerajaan dalam aspek keterjaminan makanan negara serta memacu pembangunan ekonomi luar bandar yang lebih berdaya tahan. Hadirin yang dirahmati sekalian, menerusi pelaksanaan banci pertanian 2024, negara kini memiliki data baseline sektor pertanian yang komprehensif dan terkini, yang kali terakhir dikumpul lebih 2 dekad lalu. Ini merupakan asas penting kepada penggubalan dasar berasaskan statistical evidence, sekaligus memperkukuh perancangan, pelaksanaan dan juga pemantauan sektor pertanian secara tepat, inklusif dan berkesan. Sebagai sebahagian daripada transformasi ini, banci pertanian kini akan dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun bagi memastikan data baseline sentiasa relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa hadapan. Di samping itu, survei pertanian jangka pendek akan dilaksanakan secara berskala mulai tahun 2026 untuk memperkukuh ketersediaan data dan menyokong pemantauan berterusan sektor pertanian negara. Hadirin yang dirahmati sekalian, dunia kini menuntut pertanian yang pintar. Bagi saya bukan sahaja pertanian yang pintar, tapi teknologi yang tepat, precision, di mana data dan statistik ibarat baja terbaik untuk pembuatan keputusan yang tepat. Dalam era digital, statistik bukan sekadar angka, tetapi strategic tool dalam merumus dasar, menilai impak dan juga memacu pembangunan. Sama ada bagi pembuat dasar, pengusaha pertanian, penyelidik atau pemain industri, akses kepada data berkualiti adalah asas kepada tindakan yang tepat dan berkesan. Sehubungan dengan itu, pengumpulan data dan statistik pertanian secara berasingan oleh pelbagai agensi dan pendekatan secara silo pastinya menyebabkan data tidak konsisten, malah menjejaskan keselarasan, kecekapan pengurusan dan juga keberkesanan perancangan. Maka sudah tiba masanya kita beralih kepada satu ekosistem data yang lebih terbuka, terhubung dan strategik. Dalam konteks ini, TNStats merupakan antara major milestone dalam transformasi pendataan negara yang diterajui oleh DOSM. Platform bersepadu ini menghasilkan ekosistem data sektor pertanian yang komprehensif bagi janaan statistik yang mendorong pembentukan dasar, seterusnya memberi impak dasar kepada rakyat, memberi impak kepada rakyat secara keseluruhan. Saya percaya bahawa dengan kesokongan penuh terhadap pelaksanaan TNStats, platform ini berpotensi menjadi game changer dalam memperkukuh tadbir urus data, peningkatan kecekapan pengurusan serta memperkasa pembuatan keputusan berasaskan fakta dan bukti yang lebih tepat, telus dan menyeluruh. Justru saya menyeru semua agensi agar berganding bahu secara kolektif dan mengamalkan perkongsian data yang terbuka, tepat dan konsisten bagi memastikan platform ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk negara. Hari ini juga kita akan menyaksikan pelancaran dashboard harga produk pertanian My Agro Price di bawah TNStats. Satu lagi inisiatif penting untuk pendigitalan statistik pertanian. Dashboard ini memaparkan harga purata bagi 60 jenis produk pertanian terpilih, meliputi 3 peringkat utama, iaitu rantaian bekalan, ladang, borong dan juga runcit. Mengikut negeri bagi tempoh siri masa bulanan dari tahun 2020 hingga 2024. My Agro Price memberi nilai tambah pada petani dengan menyediakan maklumat harga yang tepat dan boleh diakses, sekaligus membantu mereka merancang strategi pemasaran dengan lebih baik
serta mengurangkan jurang maklumat harga antara pemain industri. Pada masa yang sama, dashboard ini berperanan penting kepada pembuat dasar untuk memantau kestabilan harga, mengenal pasti trend pasaran dan merangka intervensi yang lebih bersasar demi kesejahteraan rakyat dan keterjaminan makanan negara. Dihadirin yang dihormati sekalian, DOSEM turut dipertanggungjawabkan untuk meneraju kluster indikator keterjaminan makanan di bawah jawatankuasa Kabinet mengenai dasar keterjaminan makanan negara yang dipengerusikan oleh saya sendiri bersama dengan Menteri Pertanian. DOSEM berperanan penting untuk menyediakan indikator keterjaminan makanan dan juga indeks keterjaminan makanan sebagai kayu pengukur bagi memantau keupayaan negara dan memastikan keterjaminan makanan seperti pengeluaran domestik, kebergantungan pada import, akses kepada makanan berkhasiat, kestabilan harga dan infrastruktur logistik. Indeks ini akan membantu kerajaan dan pihak berkepentingan mengenal pasti kelemahan dalam sistem bekalan makanan. Seterusnya merangka dasar yang lebih berfokus seperti memperkukuh pengeluaran tempatan, memperbaiki rantaian bekalan dan memastikan akses makanan berkualiti untuk semua rakyat. Buat pertama kalinya, indikator keterjaminan tersedia untuk kegunaan stakeholders dan penyelidik. Tuan-tuan dan puan-puan, statistik pertanian dari peringkat nasional sehinggalah peringkat daerah telah tersedia hasil dapatan daripada Banci Pertanian 2024. Justru saya memberi saranan pada semua pihak, baik di peringkat pembuat dasar maupun penyelidik, supaya memanfaatkan statistik ini untuk merangka halat tuju dan intervensi bersesuaian dalam sektor pertanian, khususnya dalam menangani isu keterjaminan makanan negara. Para penyelidik boleh mencerakin data yang tersedia untuk membantu negara membugarkan sektor pertanian dengan halat tuju khusus sehingga ke peringkat lokaliti. Melalui keberhasilan Banci Pertanian, terlihat peranan dan kepentingan DOSEM dalam menghasilkan statistik yang berkualiti. Bagi mendukung dasar kerajaan, DOSEM sedang melaksanakan pengukuhan jabatan melalui pengukuhan sistem statistik negara. Pelan ini memberi penekanan khusus, antaranya termasuklah peningkatan kemahiran dan profesionalisme warga kerja bagi memastikan DOSEM memiliki tenaga kerja yang cukup, berdaya saing serta inovasi dan infrastruktur diperkasakan melalui penggunaan teknologi moden dan pendigitalan proses kerja. Terkini untuk pengukuhan kerangka perundangan, rang Undang-Undang Statistik 2025 telah disediakan dan dijangka dibentang di Parlimen pada Disember 2025. Dalam rang undang-undang ini, peranan DOSEM dalam menyelaras aktiviti statistik akan diperkukuhkan. Jadi dekat nak habis dah ni. Jadi sebagai penutup, sebagai umat Islam, kita percaya bahawa segala usaha memperkukuh sektor pertanian adalah seiring dengan tuntutan agama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksudnya dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berusaha di bumi untuk melakukan kerosakan padanya dan memusnahkan tanaman-tanaman serta binatang terdekat, sedang Allah tidak suka kepada kerosakan. Ayat ini mengingatkan kita bahawa menjaga kelestarian pertanian bukan sekadar soal ekonomi, malah satu amanah untuk memelihara bumi dan sumber rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu peranan kita dalam merancang dan melaksanakan dasar berdasarkan statistik yang tepat bukanlah semata-mata tanggungjawab teknikal, tetapi juga satu ibadah dan amanah besar dalam menjamin keadilan, kelestarian dan kesejahteraan generasi akan datang. Sekali lagi sukacita saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada DOSEM kerana berjaya menerbitkan laporan interim Banci Pertanian 2024 beserta 3 laporan khas, iaitu menelusuri rantaian pertanian Malaysia dari huluan ke hiliran, laporan awal indikator keterjaminan makanan Malaysia 2025 dan laporan khas
bawang, daging dan juga kelapa. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan atas kejayaan membangunkan Tani Stats dan juga dashboard harga produk pertanian MyAgro Price yang turut diluncurkan pada hari ini. Penerbitan ini tidak terhenti di sini saja, tetapi disusuli dengan penerbitan secara berkala, antaranya indikator pertanian, keterjaminan makanan secara tahunan, indeks keterjaminan makanan, indeks pengeluaran pertanian secara suku tahunan, serta penerbitan huluan dan hiliran. Saya yakin bahawa kesemua laporan ini akan menjadi pembangkit pada transformasi sektor pertanian negara. Dengan adanya maklumat yang tepat dan terkini, kita akan dapat melaksanakan dasar yang lebih berkesan dan menyeluruh ke arah sektor pertanian yang lebih maju dan berdaya tahan. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih syabas dan sekali kepada semua pihak yang terlibat atas semangat berpasukan dan komitmen tinggi bagi merealisasikan pelaksanaan Banci Pertanian 2024. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan peluncuran laporan interim Banci Pertanian 2024. Kata penutupnya, semoga majlis ini menjadi titik tolak kepada satu era baharu dalam pembangunan sektor pertanian negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.